Okey, hari ni anak token nak cakap pasal ilmu. Sebab apa? Sebab bila orang nega je, orang kata, oh tak apa, kita ada pengalaman. Sebenarnya pengalaman tu lah namanya ilmu. Kang, jadi ilmu ni pula ada tahap dia, tahap. Sebab itulah apa yang awak tahu tu berdasarkan tahap kefahaman awak sendiri. Jadi ilmu tu, tahap ilmu kita tu sampai level mana. Jadi kalau kata kita nega ni, kita kena sentiasa cari ilmu. Naikkan tahap sampailah kita sangat mengetahui. Contohnya gini lah contoh mudah dia gini, saya tahu macam mana nak jual barang bernilai RM50. Jadi saya dapat RM50. Tapi bila saya pergi belajar, oh aku tahu boleh buat jualan lagi banyak, tambah ilmu jadi RM1000. Jadi kalau nak lagi banyak pendapatan, tambah lagi banyak ilmu, macam mana nak menjual, macam mana nak dapat sale, macam mana nak retain pelanggan. Jadi sangat penting ilmu tu ilmu. Orang kata ibarat ilmu ibarat cahaya yang menerangi kegelapan malam. Okey, bye.